أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas limpahan nikmatnya pada kita sekalian. Malam ni kita mulakan membaca Al-Quran pada muka surat 274 ayat 65 surah An-Nahl. Surah An-Nahl. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu anzala minas samaa'i maa'an fa ahya bihil arda ba'da mawtiha. Inna fi dhalika laayatan liqaumin yasma'un. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunihi نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون
فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكون إلا الله إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Baiklah sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah. Malam ni kita cuba memahami ayat-ayat yang kita baca. Saya pilih ayat yang berada pada muka surat 274, bermula pada ayat yang ke-65. 65 qala Allah Ta'ala, maksudnya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang telah mati. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pengajaran. Dan sesungguhnya pada haiwan ternakan itu terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minuman daripada apa yang ada di dalam perutnya, berupa susu yang bersih daripada kekotoran dan darah yang mudah diminum bagi orang yang meminumnya. Dan daripada buah kurma dan anggur kamu membuat minuman memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibina oleh manusia. Kemudian makanlah daripada segala jenis buah-buahan, lalu turutlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Daripada perut lebah itu keluar minuman, madu yang pelbagai jenis warnanya. Di dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Dan Allah telah menciptakan, baiklah kawan sekalian, ayat 65 hingga ayat 69 Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada kita semua tentang ibrah, pelajaran dan juga nikmat
yang terdapat pada al-an'am. Al-an'am maknanya haiwan ternakan. Dan juga hikmat ataupun nikmat yang ada pada hasil buah-buahan, thamaratin nakhil, seperti pokok kurma, pokok anggur dan sebagainya. Qala ta'ala wa inna lakum fil an'am. Allah Ta'ala sebut sini tuan-tuan semua tentang kehidupan kita. Kalau ayat 65 tu, wallahu anzala minas sama'i ma'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala buat turun pada kita semuanya. Pertama sekali Allah Ta'ala buat turun pada kita air. Itu satu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala buat turun kita air. Dengan air ni kita boleh hidup. Allah Ta'ala wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Allah Ta'ala jadikan daripada air itu segala sesuatu hidup. Jadi bila turun hujan daripada langit, fa ahya bihil arda ba'da mautiha, maka Allah Ta'ala menghidupkan dengan air itu akan bumi setelah bumi itu mati. Jadi bila turun hujan, bumi jadi subur. Tengok sehari dua ni kan, bila tu hari kita hujan sehari dua ni dah rupuk apa kelik kampung mari, belum pada ni rupuk jadi kokoh belakang. Kalau lembu kena pakai spek hitam baru nampak boleh makan rupuk. Kalau ayatnya rupuk pun lembu tak saya makan rupuk sebab warna dia lain. Allah Ta'ala bagi hujan sehari dua ni, mari turun sekejap je hujan, boleh sehari dua hari menjadi hijau. Jadi bumi ni hidup, hidupan pun hidup. Allah Ta'ala kata fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan bumi selepas daripada bumi tadi mati. Inna fi dzalika laayat, inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi mana-mana kaum yang mendengar. Baik, Tuhan apa kata? Tuhan kata lagi wa inna lakum fil an'ami, dan sesungguhnya bagi kamu pada haiwan-haiwan ternakan itu. Wa inna lakum, bagi kita manusia, fil an'am, pada haiwan ternakan. Haiwan ternakan inilah haiwan yang boleh kita buat korban. Haiwan ternakan ni ulama jemah dengan apa? Dengan al-ibilu. Ibil maknanya unta, wal baqaru lembu, wal ghanamu kambing. Ni binatang-binatang dipanggil al-an'am. Al-an'am maknanya haiwan-haiwan ternakan. Kita katalah kalau rusa orang pera dalam ni, orang pera boleh ke tak orang pera rusa? Boleh ke tak boleh orang pera rusa? Dia tidak menjadi haiwan ternakan. Kalau rusa ni kena membuat pagar dia tak kelik kampung. Rusa tu kan, dia membuka pagar rusa tak kelik kampung, balik pada habitat dia. An'am ni maknanya haiwan-haiwan ternakan seperti lembu, kambing, apa dia ni, unta, lepas tu biri-biri. Biri-biri masuk oleh kambing lah. Kalau biri, umur biri ni setahun, boleh buat rebel, boleh buat ngekah biri. Kalau kambing 2 tahun, waktu kambing mahal pada biri. Kena menok siapa umur awal, kena ngekah rebel dengan biri. Kalau kambing 2 tahun, dia beza kambing dengan biri-biri. Baik. Lembu jantan boleh buat rebel, lembu tina boleh buat rebel. Kena menok murah, rebel lembu tina. Sungguh lembu tina ni di pasaran dia lebih murah dari lembu jantan. Minimal dia murah ni kalau saiz yang sama 500 minimal. Katalah kalau umur yang sama, lembu jantan 4,000, lembu tina 3,500. Tak ada mau semelih dia jadi daging, tak kena pun tina jantannya. Dia royak lembu tina sudahlah. Tapi lembu tina ni boleh juga buat rebel. Yang menjadi ajaibnya, tak ada orang yang buat rebel dengan lembu tina. Tak. Saya pergi beli lembu rebel, ada seekor lembu tina comel, lebih kurang 450 kilo. Tapi tak ada orang nanya pun nak rebel lembu tina.
Bagi mereka anggap macam tidak sah. Dah lembu rebek, lembu tina boleh kita buat korban. Cuma orang kita bimbangnya takut-takut buat rebek, belah-belah perut, tiba-tiba ada zuriat. Ada zuriat. Tu yang orang bimbang. Gak dia boleh cek. Orang boleh cek dengan dia kata takkan lembu tak boleh cek tanya orang jabat haiwan tahulah tu. Baik. Jadi Allah Ta'ala kata pada ternakan dan juga haiwan yang kamu pelihara ni la'ibratan, menjadi dalil dan petunjuk kepada kebijaksanaan penciptanya, iaitu Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan pada kita, kalau kita perhati molek haiwan-haiwan ni menampakkan kebijaksanaan Allah taala. Contoh pada firman Allah taala, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu benar-benar perhati. Allah taala, afala yanzuruna, apakah wahai manusia kamu tidak melihat ilal ibili, kepada unta. Kenal unta tuan-tuan? Kenal unta? Camel. Allah Ta'ala kata, apakah kamu tak lihat kepada unta? Cuba hati unta ni. Unta ni kejadian dia pelik. Sendi lembu kita kan nak bangun, sendi ada. Unta 3 sendi. Waktu orang naik unta kan, mula-mula dia bangun depan, lepas tu dia bangun belakang, lepas tu dia bangun depan, pada bangun pula belakang. Itu unta. Dia sendi dia bangun. Yang kedua, unta ni sejenis haiwan tuan-tuan semua, satu haiwan yang banyak berkorban. Unta ni orang panggil lori kargo di padang pasir. Allah Ta'ala beri kekuatan pada unta ni, dia boleh hidup dengan meminum air 3 kali setahun. Unta ni sekali dia minum air, dia boleh bertahan air dia minum tu selama 4 bulan. Mana kalau kita katakan 1 Januari 1 April, dia boleh 1 Januari 1 April 1 Mei, Jun, Julai, 1 Julai, 1 September, Januari balik. 4 kali setahun dia boleh hidup. Ni unta tu haiwan. Walaupun unta ni tuan-tuan sejenis haiwan yang banyak berkorban untuk kita manusia, tapi unta lah satu-satunya haiwan yang mempunyai maruah yang tinggi. Dalam budaya orang Arab, antara guru saya namanya Dr. Jama'an As-Sulami. Dr. Jama'an ni dia orang Badui, orang Arab kau hodok kapung. Kadang-kadang kita kan orang duduk Gua Musa lah kan sini. Dia kata dalam sejarah orang Badui tidak ada orang boleh tengok unta jantan berlaki dengan unta tin. Tak ada. Unta ni tu haiwan kejadian dia. Tu kena perhati. Tidak ada unta jantan orang boleh tengok unta jantan berlaki dengan unta tin. Dia berlaku satu kisah yang kata viral dalam masyarakat orang Badui, di mana ada orang Badui ni dia nak ita unta ni berlaki lagu mana. Lalu dia pun italah unta ni berlaki tina jantan, tapi malangnya akhir sekali orang tu mati di kaki unta. Mati di unta ni sampai tahap tu dia menjaga maruah dia. Orang nak sembelih buat gebek mudah unta. Kalau lembu 4-5 ni orang pelapoh apa ni tarik tali dah. Unta seorang boleh gebek. Unta kan ambil egal letak lutut. Dia lipat lutut unta turun dekat, lipat gitu. Dia pun ambil egal letak sini. Egal orang Arab pakai tu sebenarnya alat untuk nama unta. Dia mengenal kedai egal. Orang buat atas kepala tu, dia letak serbai, dia pun letak lilik dekat. Kita panggil egal, Arab panggil iqal. Dia letak ni kan, benarnya dia guna benda ni untuk tambah unta. Unta kalau lembu kita bujat dengan pelunggu. Kalau unta nak tambah kan, bila dia bawa unta, dia berhenti tengah padang pasir ni, nak pakai unta dia senangnya. Dia berubah unta, duduk kat unta tu, kaki unta dia berlipat. Dia berlipat panjang gitu. Ni betul unta, dia pun ambil egar tu kan. Egar tu, dia belik lutut unta ni. Dia belik lutut unta, nak bangun tak boleh unta. Tu nak egar tu sebenarnya awak nama unta tu egar tu. Jadi dia letak egar situ tegak, dia pun tarik tekak ala ke belakang, dia ambil pisau buat sias sayur dapur dia.
Dia ketika tekuk dekat geruk, sekali tarik dekat, mati unta. Unta ni haiwan yang banyak berkorban dalam peperangan baik, dalam musafir baik, dalam bawa barangan baik. Itulah unta. Lepas tu saya kata pelajaran, hidup unta ni banyak berkorban, tapi maruah dia dipelihara. Unta ni tidak ada satu haiwan yang menjaga maruah. Tak boleh orang tengok dia berkelamin, kecuali biasanya orang tu akan mati di kaki unta. Sejarah unta ni, itu saya kata, mu tengoklah pada haiwan tu. Unta baik, wal baqaru, tengok pada lembu pula, wal ghanam, kambing. Kambing tu semua juga sejenis haiwan yang unik. Dia ada kambing ni, antara kelemahan kambingnya apa dia? Kambing ni sejenis haiwan yang serba tak kena. Serba tak kena. Kambing ni kalau lapar pun dia tebek, kalau kenyai pun dia tebek, kalau panas pun dia tebek, kalau hujan pun dia tebek sepanjang masa. Itulah kambing. Mana kambing ni sejenis haiwan tu buat tidak kena dengan semua keadaan. Panas tak boleh, hujan tak boleh, lapar tak boleh, kenyai tak boleh. Dia tak kena dengan semua keadaan. Orang panggil kambing. Supalah setengah-setengah orang dengan masjid. Ustaz mengajar malam Ahad, dia tak belaga. Ustaz mengajar malam Senin pun dia tak belaga. Ustaz mengajar seminggu, semua tak belaga dengan dia. Ini orang panggil manusia berjiwa kambing. Kamu kau serba tak kena, itu antara kambing lah. Lepas tu kambing lagi tu kita boleh belajar sejarah-sejarah. Kambing ni, kalau dalam satu hadis menyebut, ma min nabiyyin ba'athahu Allah illa ra'il ghanam. Dan nabi-nabi diutuskan oleh Allah Ta'ala ni, kebanyakan daripada merekanya, antara kerja dia ialah ra'il ghanam, memelihara, menternak kambing. Nabi Musa ternak kambing, Nabi kita Muhammad ternak kambing, Nabi Allah Shu'aib ternak kambing. Pasal apa ternak kambing? Kambing ni dengan perangai dia, ya banyak masalah ni. Bila orang jadi penternak kambing, jiwa dia menjadi kental. Sebab dia berdepan dengan manusia dengan kambing yang bermasalah setiap hari. Allah Ta'ala nak melatih jiwa kepimpinan, di mana Tuhan bagi orang ni biasa menghadapi masalah. Jadi bila orang itu hadapi semua masalah dengan kambing dia menjadi seorang pemimpin. Bagi masalah yang kecil-kecil, bagi dia seperti tidak ada masalah. Asal dia orang biasa menghadapi masalah. Orang tak ada jumpa masalah kecil menjadi besar. Orang biasa jumpa dengan masalah kecil seperti tidak ada masalah. Itu jiwa kepimpinan. Itu kehebatan yang ada pada kambing. Dan lain kisahlah. La ibratan menjadi dalil kewujudan kebijaksanaan penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisa sa'igan lisyaribin. Kami memberimu minuman daripada apa yang ada dalam perutnya, berupa susu yang bersih daripada kotoran dan juga darah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, antara nikmat yang ada pada haiwan ini ialah seperti kita kata susu unta ada, susu lembu ada, susu kambing ada. Cuma orang Arab susu kambing dia banyak minum. Tapi susu unta dia minum juga, tapi tidak popular susu unta. Sebab mengikut fahaman orang-orang Arab ni, kalau dia bagi anak dia minum susu unta seperti mana susu kambing, tubuh anak dia akan menjadi adalat. Adalat ni maknanya kalau kita kalau budak kecil dia beruah-uah macam orang bina badan. Jadi tubuh dia jadi napok keras sikit. Itu kalau orang minum susu unta sama. Tapi kalau susu kambing berbeza. Tapi susu yang paling baik untuk manusianya susu ibu. Susu ibu ni bagus. Susu ibu bagus. Dia mau minum susu ibu kan mula. Bapa dia mau susu ibu. Susu ibu tak ada masalah. Abang mau 70, abang bini dengan budak tina mau 25, boleh anak. Boleh anak Ishak. Apa pun Ishak kata tak dosa. Tak dosa. Suami menghisap susu isteri tidak menjadi anak susuan. Dah.
anak susuan ni syarat dia mesti budak yang hisap susu itu umurnya 2 tahun ke bawah baru jadi anak susuan. Dia umur 72 tak jadi halal, diluluskan oleh halal, ada masalah. Sebut susu pada ni dah hukum anak susuan begitulah kan. Tu yang buat susu tak baik. Adalah abang-abang abang dekat sebut susu suka dah pada semangat. Dia susu ibu ni kan, dia ada sejenis kandungan orang Arab panggil dengan nama al-libak. Al-libak ni ialah susu pertama yang dihisap oleh bayi sebaik dia lahir ke dunia. Bila bayi itu lahir ke dunia, mak dia ni bagi susu kepada dia. Susu yang mula-mula dihisap oleh bayi tadi daripada labu susu ibu dia, nama susu itu al-libak. Al-libak ni dia mempunyai kekuatan pada pembesaran dan ikatan kasih di antara ibu dengan anak. Itu istimewanya susu ibu. Baik. Susu kambing, susu lembu ni semua tuan-tuan semua boleh makan belaka, boleh minum belaka. Demo pergi di India, kita ni minum teh tarik. Teh tarik ni susu dalam kotak ni. Saya pergi ke India, dia pegang ni katalah kedai kopi, alik belakang tu ada lembu saya kata. Demo nak minum teh cai dia tu, dia tak main susu kotak, dia perah dah so beledi. Dia pegang lembu belakang, dia tak lembu sakar kedai. Dia perah boleh beledi boleh kan. No, dia pun masak. Okay. Habis lagi perah pula. Susu fresh sungguh ni. Apa tahu terlepas pada kita minum susu tu, kita pun nak naik motor ke apa, tutup tu, jalan dalam bandar Sahara pun, kelih belakang kedai kita minum tu, ada lembu, hidup perah susu lembu situ. Susu fresh. Di India. Dia tak main susu bagi kita ni. Susu hot fresh perah belakang buat depan. Nak teragi di India. Pada mustera tak molek dengan pergi India tak boleh makan. Ada dia mustera molek silalah. Kedai mustera tak molek tak segilah. Saya duduk dalam bandar Saharampo tu, slot saya suka. Ni kedai kopi. Ni Dia ni kedai kopi. Belakang ni dia pegang lembu letak nak perah tu tak. Luar ni jalan, tepi jalan ni jamban. Jamban ni kan jamban kecil ada belakang dinding. Dinding belakang tak ada, ni kedai kopi, waktu jamban. Tengah jalan molek nak kecil di situ, ya kecil situ belakang kata. Yang lalu makan orang di India. Kita pun lepas minum sikit tengok, main jamban tak juga rawai lagu ni. Tapi India dia lah, moga hidup lagu tu suasana negara dia. Kita ni boleh kecek belakang hidup dengan senang sini. Baik tuan semua, wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunih min baini farthin wa damin labanan khalisan. Dia dalam susu ni, dia buang daripadanya itu darah, tak ada. Putih molek susu ni, manisnya susu ni. Susu ni rasa dia manis, rasa dia lazat. Yang ada dalam perut haiwan itu. Masya Allah. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memproses susu ni. Susu tu proses ni tuan-tuan menjadi labanan khalisan. Susu yang suci bersih, asairan lisyaribin, mudah untuk diminum bagi orang-orang yang meminumnya. Itu nikmat daripada Allah Taala. Wa annahu ta'ala ja'alahu syaraban. Allah Ta'ala menjadikan susu itu minuman bagi manusia. Kerana kita semua ni suka minum air susu tadi. Baik. Kemudian wa min thamaratin nakhili wal a'nab tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Dan daripada buah kurma dan anggur kamu membuat minuman memabukkan dan rezeki yang baik. Kemudian tuan-tuan semua pula Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita semuanya, dan daripada wa min thamarati, daripada buah-buahan an-nakhil, yakni buah kurma dan buah anggur itu
Kerana kita jadikan ia sebagai minuman. Daripada buah anggur dan buah kurma ni boleh juga dibuat minuman yang memabukkan. Orang panggil kita buat tuak. Kalau buahnya, pohonnya kita buat tuak. Kalau pokok kurma supaya juga. Tuan-tuan kan duduk sini, kita boleh kita tengok lagu mana orang buat tuak kurma kan. Tuak kurma, lepas tu dia perai tuak kurma jadi masai macam dia perai tuaknya. Sumpah juga, betul tak? Dia sewaktu dia mabuk, dia masai tu hukumnya tak boleh minum. Itu dia kata sini bahawa sakaran, menjadi benda yang memabukkan. Lepas daripada mabuk tu tuan-tuan semua, normal balik, maka boleh dijual sebagai nama cuka. Kita di Kelantan ni kan ada pengusaha apa dia ni, tuak kurma. Pengusaha tuak kurma. Dulu mari sini sama sahabat saya Bezin. Tak nampak saya dua ni. Dia pergi ke Dalala tu, lepas masjid Dalala tu ada kampung Kubah Badu. Masuk dalam tu ada kebun kurma. Dia buat cuka kurma. Sahabat saya dia buat cuka kurma, comel kebun kurma dia. Dia buat cuka kurma, lepas tu dia kata macam biasa. Tinggal bagi dia masai. Sewaktu dia masai tu dia menjadi orang panggil gapo tuak masai. Tuak masai tadi kita nak minum. Tapi selepas dia hilang masak, boleh kita minum pula. Orang buat cuka. Dan dia kata banyak orang-orang yang mengidap penyakit jantung pergi beli cuka kurma dia. Minum cuka kurma. Jadi antara hasil lah daripada pokok kurma tadi. Demikian juga pokok anggur. Pokok anggur ni tuan-tuan, buah anggur ni satu nikmat yang Tuhan buat buah anggur, di mana buah anggur ni juga ada orang buat menjadikan dia sebagai arak. Buah anggur. Tak kenal buah anggur. Wasabi lah. Wasabi ni dia boleh buat arak. Zaman-zaman kadang pergi di Jordan, dia pergi melawat Ashabul Kahfi. Dia mau tengok. Ni gua Ashabul Kahfi. Dia mau tubik gua, dia mau tengok di atas gua tu. Yang duduk bukit gini kan, ada gua di sini. Atas gua tu dia ada tempat dia panggil zaman itu orang buat arak. Dia buat lagu mana? Dia ambil buah anggur hak tua tu, dia letak dia satu macam kodah dia buat. Lepas tu dia pun pijak, tekan dengan kayu kau dia tijak, kau tubiklah air anggur tu. Tubik air anggur kumpul tempat. Dia biarkan air anggur ni menjadi masam. Bila anggur menjadi masam, dia mabuk seperti dengan air tuak tadi. Jadi sakaran, benda memabukkan. Orang duk buat arak tu. Tapi kalau kita kata tanah anggur nak ambilnya bila tua. Pasal apa nak tua? Untuk menjamin air banyak bagi memudahkan buat arak. Maka jualan anggur kepada kilang arak hukumnya haram. Dia niat nak ambil tua untuk tolak kilang arak tu pun tak boleh dah. Salah. Sebab dia nak jadikan benda tu sebagai benda yang memabukkan, hukumnya tak boleh. Nak tanah anggur, tanahlah untuk kita makan anggur comel-comel ni lah. Kita tengok anggur, banyak jenis anggur ya. Di pondok gapo saya pergi melawat di jalan Pondok Ustaz Ahmad kecil ya. Di Terengganu nah, di mana situ dia panggil Hulu Terengganu. Di Hulu Terengganu tu dekat dengan apa empangan tu tasik kini. Tasik kini tau. Ada sipai tu masuk dalam tu. Pondok Ustaz Makshi tu. Dia buat alih atas tu, atas bangunan dia tu dia buat ladang anggur. Dia buat alih atas mana saya kita tengok macam tu tak buah lagi lah. Boleh tengoklah dia tanda anggur. Dia anggur ni saya teramakkan lah, lidah saya lah. Saya teramakkan anggur hok kecil, kita panggil anggur baby. Dah. Di Terengganu banyak jual anggur baby. Tapi ada lagi hok baby pada tu. Saya hok anggur baby kita ni besar ni, lebih kurang besar ni deh. Sekali amo singgah di Tahiran. Jadi di bandar Tahiran ni, bandar Iran tempat duk perang tadi tu. Saya singgah di bandar Tahiran ni, anggur dia tu tuan-tuan lebih kurang separuh daripada baby kita. Kecil dia, tapi dia punya manis macam ni saya. Manis sungguh-sungguh.
Tu buah anggur baby yang kecil yang manis Tuhan buat lazat untuk kita minum dah. Tu kalau berat molek dekat orang buat anggur boleh lah. Pasal dia lazat. Selagi kita suka makan pak kita ni anggur hijau tu. Anggur hijau hopsa tu. Hopsa ni. Ni hopsa pada mikrofon saya doang mengajar ni. Ni tak mahal, ni sia dia jual dalam RM40 sekilo, RM50 sekilo. Ni sedap lah, pandai dia orang pecil biti banyak. Kira tu lah. Ni dia pakai anggur ke 10 hias sekali. Kekos juga berair mulut tu kan ondeh-ondeh. Dia mau makan buah anggur besar ni. Pak koko tu dah lah koko tu. Banyak hari dah. Pada kekos tu tak berair mulut Allah. Macam ni saya dalam ondeh-ondeh tu. Pada mode royak warna pasal raya tu jual anggur hak buruk. Bukan pasal raya jual anggur hak buruk. Mu tu kopi dia beli hak buruk. Belilah anggur hak mahal-mahal tu 40 ya 50 ya sekali. Ni nanti ayah duk ala wak duk ngangor kena seteruk kita tanya ayah nak makan anggur ke. Dia letak anggur nak telap tak ada apa-apa tua tu. Kita tegah tu nak beli anggur sedap. Tegah pipi ada belakang ni makanlah tuan-tuan, nak makan anggur, nak makan gapok sedap-sedap ni, makanlah. Boleh makan ustaz kecil mani. Bukan soal kecil mani. Makan jangan duk banyak, sudah lah. Sekali makan boleh 4-5 butir, berhenti pula, karang pula. Dia mau tanya doktor, kita ni kecil mani, boleh makan ke tak mata kucing? Doktor pun jawab, tahu mata kucing, air cat. Buah mata kucing, sebelum dia panggil air cat, dia panggil buah mata kucing tu tuan-tuan. Dia mau tengok buah mata kucing tu, tanya doktor, boleh makan tak doktor? Kata kucing mani ni buah mata kucing. Doktor jawab tak boleh makan. Dia bukan tak boleh makan benarnya, boleh makan. Cuma doktor lari duit tahun tu. Orang kita ni sekali ada mata kucing berapa butir? Berapa? Sekali tembok dia sorang. Patut doktor tahu itu pasal kita ni bawah makan. Sebenarnya tuan-tuan, marilah nyakit kapur dalam dunia ni kan, boleh makan belaka. Cuma jangan makan banyak. Ya kita teruk mata kucing 3 butir, teruk buat kita dah. Pada dia lah kena belaka oleh dia kunci 2 butir tergomong sorang. Tu masalah kita ke pagi. Masalah tu hari belaka manfaat tu. Min thamaratin nakhil wal a'nab tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Allah Subhanahu wa taala juga jadikan untuk kamu daripada buah-buahan itu sebagai rezeki yang baik. Jadi kalau hak haramnya as-sakaru, agak tadi yang masai tadi haram, wa rizqan hasanan, rezeki yang halal itu mana kita jual, kita ambil manfaat daripada tu, maka hukumnya adalah halal. Jadi makanan ni tuan-tuan, halal haram ni duduk kita. Kita nak makan cara halal pun boleh, nak makan cara haram pun boleh. Boleh haram tapi dosa lah. Katakanlah buah anggur tadi. Kalau orang nak minum arak daripada anggur, maka dia boleh buat arak daripada anggur. Cuma minumnya haram. Dia nak jual biasa, nak pakai biasa, boleh. Atas jenis benda tu halal pun boleh, haram pun boleh. Dia boleh berlaku. Buat agak haram. Kalau jual gini halal, ada masalah. Buah kemar baik, apa dia di buah anggur baik, dua-duanya boleh berlaku. Rezeki yang baik maknanya rezeki yang halal. Tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanan, dan rezeki yang baik. Jadi kalau orang nak ambil buat guna benda haram, maka hukumnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan semua, wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy-syajari wa mimma ya'rishun. Sekali lagi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada lebah. Ini intipati kepada cerita dalam surah ni di mana Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa diwahyukan, diilhamkan kepada lebah itu. Lebah, kenal lebah? Lebah lah, lebah madu lebah. Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung ganam. Allah Subhanahu wa taala wayak lebah,
wa rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan, bukit-bukit gunung ganas sana buat rumah, dan daripada pokok pun dia boleh buat rumah, wa mimma ya'rishun, dan juga tempat-tempat yang dibina oleh manusia. Jadi tuan-tuan semua, lebah ni kan duduk belakang, dalam hutan dia duduk, atas pokok biasa dia duduk, dan dalam bangunan pun dia duduk. Ini istimewanya sejenis haiwan bernama lebah. Daripada cerita lebah ni lah, maka Allah Ta'ala menamakan surah ini dengan nama surah An-Nahli. Daripada lebah ni tuan-tuan semua, keluarlah sejenis minuman, syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas. Keluarlah sejenis tanah minuman daripada lebah ni, iaitu apa dia ni, madu lebah. Bila dia pakai tanam-tanaman ni, keluarlah pula madu. Madu lebah ni tuan-tuan semua menjadi penyembuh kepada kita semua. Kita semua ni kan pergi makan madu tak? Belilah madu tu makan. Beli madu original tu makan. Boleh beza madu original dan tidak original. Tahu? Dia boleh cerita kamu madu original dengan tak. Dia madu original ni kalau akli demah bini marah. Itu madu original. Wakli demah bini marah original. Kalau wakli demah 3-4 water bini tak marah tu madu tiruan lagi dah tu. Dia kena wakli demah bini marah baru jadi madu original ni. Dia orang jual madu ni tuan-tuan. Boleh tanya dia, ori ke ni? Ori. Boleh ori tu nipu lagi buat. Kita banyak, kita suka, kita pergi mana jumpa madu kita beli. Kita pergi Malaysia kita beli, kita pergi Indonesia beli, jumpa madu comel kita beli sepotong beli. Kita pergi Uzbekistan jumpa madu kita beli, kita suka makan madu. Jadi kan madu ni tuan-tuan, kita nak cari original dengan dok ni payah. Payah. Kecuali orang ambil pokok sungguh. Lepas tu pula, waktu saya duduk kerja kelai dulu, lalulah berhenti makan satu kedai. Mari orang ni kan dia letak dalam sarang, dalam beledi tu sarang lebah. Sarang lebah, kita tengok sarang kita beli. Beli dah lah, muka sarang di situ dah. Dan benda kata, Ustaz tahu dah, pocik tu berapa hari duduk arak sarang tu dah. Dia lagi dia capur. Belah-belah sarang tu dia lagi nipu. Tapi madu ni bagus lah. Bagus dah. Katalah kalau di Mekah, kita guna madu Yaman. Madu Yaman ni madu yang pekat lah. Masa kita ngaji guna madu Yaman ni dalam 400 kilo, 400 riyal sekilo. Dia kalau madu Yaman ni, kalau kita beli dia kan, kalau pun dalam gelas ni madu Yaman, kita balik kita duduk gini kan, tak tumpah madu dah. Tak tuduh, tak tumpah. Tak boleh tumpah tu lama. Tapi kat 400 kilo makan guana gitu. Tak lepas ke tu 400 kilo. Dan ceritanya tuan-tuan, madu ni memang dia mahal sebab dia menjadi fihi syifa'ul linnas. Dia banyak penyembuhan daripada madu ni. Saya sekali sampai 39 2 minit lagi. Saya nak sebut ceritanya madu. Sekali hamba pergi jalan rumah satu orang hamba Allah, dia sakit cima ni, buruk kaki dia. Kaki dia buruk tuan-tuan. Kaki dia buruk ni, saya nak beli madu sebenarnya. Orang yang jual madu tu betul saing dia orang buruk kaki tu. Dia pun kata mari ambil sini Ustaz. Saya pergi rumah ada orang tu sakit. Dia jumpa saing dia orang lama. Dia jumpa dua tu kan. Kaki kawan ni buruk dah. Dia berobat kaki kawan ni guna madu. Dia bagi minum minyak zaitun, lepas tu dia bagi minum habbatus sauda, selagi madu. Madu dia minum 2 sudut pagi, kemudian dia ambil madu dia comor tepat cima ni. Tak ada 3 minggu siar kaki dia. Saya tengok sendiri. Tak ada 3 minggu siar boleh bawa kereta. Di antara penyembuhan, bukan setakat kita kata minum saja, comor pun menjadi syifa bagi manusia. Waktu Nabi kata bahawa
Dalam satu hadisnya, sadaqallah wa kadzaba batna akhika idhab fasqihi asalan. Nabi kata, mugi tempat orang sakit tu fasqihi asalan, bagilah kepada dia tu makan madu. Mana madu ni tuan-tuan, benda comel lah, kita boleh amalkan. Jadi sama-sama lah ambil manfaat daripada ayat ni. Kita pakai makan madu. Buat kita ni nak cari madu dah dah kalau umur 60, 70 tak cari lagi madu dah lah. Dia madu ni umur 30, 40 dia madu. Jadi kalau umur supaya tuan-tuan ni 60, 70, kalau nak makan madu pun takut, berat kalah lah maknanya. Nak cari madu kau ni tentu dah tak. Nak makan madu pun takut juga, rugi. Jadi sama-sama lah kita cuba minum yang bagi kelazatan ni, orang panggil minum madu. Ambil madu setiap pagi, pakailah madu untuk kesihatan kita, tubuh kita sihat, kita boleh buat ibadat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekata daripada ni insya-Allah jumpa lagi pada minggu depan pula Kita pilih ayat lain pada muka surat berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.